Assalamualaikum. Hari ini saya bawakan kereta customer ni untuk pergi servis. Yang pertama, servis ke 1000. Memandangkan customer sibuk tak dapat nak hadir, jadi saya bawakanlah. Okey, dah sampai pun showroom. Okey, belok kiri. Okey, terus masuk, belok kiri lagi. Okey, carilah yang mana parking kosong dekat sini. Okey, ada kosong di sini, masuk dekat sini. Okey, jadi kita bagi kunci dekat tim servis kita lah. Okey, ini kuncinya. Okey, dah siap servis untuk 1000 km. Okey. Okey, nak hantar kat customer dah ni. Okey, dah siap servis 1000 km. Okey, dah siap cuci. Balik lah. Apa lagi? Luar dalam cuci seat belakang pun dia punya plastik tak buka lagi. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, balik lo. Papa Roger terima tu. Okey, udah sampai. Mati enjin dulu. Tutup pintu dulu. Kasih lock. Mana tuan ni? Ini tuan dia. Okey, siap bang. Tak maaf tangan kiri. Apa tu? Kakak suruh bagi. Aduh. Dia apa pula ni? Ya Allah. Terima kasih bang. Okey, sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. InsyaAllah lain kali boleh sebelum lagi. Okey bang. Okey.